gunanya saya kena tekan. Kalau saya tak tekan, saya tak tahu juga keluhan sakit macam mana tau. Saya tekan daripada atas lah. Nak tengok bahagian mana yang sakit. Macam mana rasa ni? Ada sakit? Sini? Ada. Sini? Ni? Ada. Nampak? Ni tak mustahil ni. Salah satu lah tu. Sciatica ke slip disc pun boleh jadi. Ni. Nampak? Panjang ni sakit. Yang ni otot lah. Bila sakit yang ni, biasa otot pun sakit. Nampak tak? Jadi apa-apa yang bantu lembutkan otot tu, bekam lah. Ni semua otot. Pasal saya show kan memang selalu buat bekam berkala tau. Tinggal lama. Ya. Kita kan okey sangat, itu pun biar kan. Bukan ketiga. Yang ni memang ada problem lah kat sini. Cacat kat sini. Sini. Kalau orang badan berisi kan saya tak dapat nak seluk ke dalam. Saya cek sikit. Macam mana rasa? Kalau ada tekan jenis sakit ni, biasa pinggul problem lah. Tengok sini. Itulah. Okey, jatuh. Kena tak point ni? Belah belakang rasa. Sini dia tak Sampai lagi sekali. Okey, ni sekali Ni biar bawah je ni. Rasa sampai. Kena rasa tak? Ringan rasa. Lega rasa. Baringlah, relax dulu. Hilangkan elemen kejutan. Nampak rational. Bekam tu sendiri melembutkan otot. Lepas tu kita nak buat traction ni, kita dah traction supaya dia renggang. Tulang tu jangan terlalu rapat sampai dia menghimpit disc tu. Jadi kita kena lembutkan masa supaya regangan pinggang nak buat tu dia mudah. Jadi kalau dah kerang macam batu macam mana? Saya dah tarik ni. Rasa kok. Kalau kira tu pasal sampai bawah. Jadi yang ni kita selesaikan part ni. Kejap lagi kita settle bab apa? Tulang pinggul pula. Berapa banyak lega. Sangat. Dia nak macam tu. Selagi saya tekan tu rasa bisa menyucuk kat tulang tu, maksudnya ada lagi. Tapi kalau macam ni kalau ada sikit lagi biasa nak sedap makan je ubat homeopati tu. Buat sikit urat otot ligamen saraf tu kan, makan. Supaya lama-lama dah hilang dah rasa. Dah selesa. Itu kaedah dia. Tapi kalau hanya saya guna kaedah bekam dan kaedah teknik regangan BMT ni, ini je lah. Balik nanti kalau ada sengah-sengah tu macam layan je lah. Dia akan lama-lama dia akan hilang. Tapi kalau ada ubat homeopati, makan je ubat tu. Makan kerak-kerak. Lama-lama dah hilang. Dan okey lepas tu. Pinggul ni lah. Sini satu kacau.
Hmm. Dia mati. Hmm. Oh, ya. Dia bawah. Ni. Hmm. Hmm. Kan? Ni otot. Lutut. Sini pula. Hmm. Nampak tak? Lama-lama dia akan ganggu aliran darah. Dia rasa kaki macam kebas. Kebas dan Kebas memang tak lemak tu. ataupun jadi krem. Kalau kat sini, lama-lama hamstring. Ni. Hmm. Hmm. Ada otak kan sini. Kalau kita main, Yes. nampak tak? Kalau ni macam ni tegang, next time, bekam sini. Nampak tak? Kalau sini tegang, sini, ni, bekam sini. Nampak tak? Ni. Yang kata keren kaki ni. Ni, lenguh. Ni. Ni semua membantu untuk merawat masalah di kaki lah. Ada orang sini tegang sangat. Jadi, boleh bekam sini pula. Nampak tak? So, lama-lama nanti dah tak tegang sangat macam ni. Ni tak cantik ni. Nampak tak? Ni kalau kaedah kiropraktiknya, main tarik je. Kita biar rawat tu menyeluruh. Dan gunakan kaedah yang gabungan lah. Bukan body alignment semata-mata tau. Kalau nak cepat hasil yang otot tegang ni, boleh buat kaedah bekam. Basuh. Basuh. Kena lagi. Macam ni. Okey. Kalau push macam ni meletup pinggang sedap juga. Basuh buat ni. Ni semua nak bagi longgar ni. Longgar sendi. Basuh buat ni. Dan kalau dah longgar, nanti nak tarik senang. Kalau ketat, payah sikit. Dia rasa macam spring. Dia nak macam tu. Baru sedap. Tak balik. Akhirnya nanti dah kurang dah sini. Dia tekan ni dah kurang dah sakit. Dah boleh tahan. Dia nak biar benda tu biar longgar sikit. Jangan melekat. Melekat tak bagus. Macam mana sendi nak digerak-gerakkan kalau benda dah melekat? Tuk je lah. Cuba miring ke arah sini. Sini. Arah sini. Sebab saya nak tarik kaki ni. Saya tak macam ni. Bismillah. Itu dia. Itu kita nak. Kita lega nanti. Sini lega. Aliran darah pun semakin okey ke kaki. Kurang lagi jala krem tu.